Nak suruh boykot musuh Allah pun belah bagi nak boykot kedak, nak boykot kedak. Kalau orang bunuh anak-anak kita kau ni, berasa nak marah tak? Dah. Yang dibunuh tu kan saudara kita. Kita kena bantu ya syudu ba'duhum ba'dha. Saling menguatkan satu sama lain. Nanti orang bunuh anak kita baru kita nak boykot. Tak ada maruah. Bunuh budak dicokai, budak dicincang, budak dibom, bayi dibelah dua, ditembak, ibu mengandung dibunuh. Kita boleh bantu lagi syarikat-syarikat yang bersekongkol dengan musuh-musuh Allah. Pasal apa? Pasal kita tidak ada perasaan rasa kasihan pada orang lain. Kita hanya pada perasaan pentingkan diri kita saja. Betul tak? Selfish ni ahli neraka. Orang yang penting diri. Man lam yahtama bi umuril muslimin falaisa minhum. Orang yang tidak ambil berat dengan apa yang berlaku pada umat Islam yang lain, dia bukan kalangan umat Islam. Kita tak mampu nak buat kereta kebal nak atur dinu. Kita tak mampu nak buat jet nak atur dinu. Tapi kita mampu mengurangkan atau merendahkan atau mengurang lariskan ekonomi mereka. Itu yang kita mampu. Fala yudraku kullu la yutruku kullu. Apa yang kita tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Buat sekadar yang kita mampu. Doa kita daripada jauh. Tak, doa pun tidak juga. Orang duk sibuk kena bunuh, kita duk galak pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Berak kena anak dara kita, barulah nak bisi bang wah. Dah.